Pernahkah anda rasa seperti anda hanya seorang penumpang dalam hidup anda sendiri? Seolah-olah anda sedang bergerak mengikut arus, bertindak balas terhadap apa sahaja yang datang, berharap agar keadaan akan menjadi lebih baik suatu hari nanti. Anda bekerja keras, anda cuba berfikiran positif, tetapi realiti di sekeliling anda seolah-olah tidak berubah. Anda melihat segelintir orang, mungkin hanya 1%, yang hidupnya nampak begitu mudah. Seolah-olah alam semesta berkonspirasi untuk memberikan mereka segala yang mereka inginkan. Apa rahsia mereka? Adakah mereka lebih bernasib baik, lebih bijak, atau adakah mereka memahami sesuatu tentang cara realiti berfungsi yang tidak difahami oleh kebanyakan orang? Jawapannya terletak bukan di dunia luar, tetapi di dalam diri anda. Rahsia ini tersembunyi di persimpangan antara sains kuantum moden dan ajaran kerohanian kuno. Ia adalah pemahaman bahawa dunia luaran anda bukanlah sesuatu yang berlaku kepada anda. Ia adalah cerminan langsung dari dunia dalaman anda. Setiap fikiran, setiap emosi, setiap kepercayaan yang anda pegang sedang menghantar satu frekuensi, satu siaran tenaga ke alam semesta. Dan alam semesta dengan ketepatan yang luar biasa hanya memantulkan kembali apa yang anda siarkan. Anda bukan mangsa keadaan. Anda adalah stesen penyiaran yang paling berkuasa, dan hidup anda adalah siaran yang anda pilih untuk mainkan. Hari ini kita akan membongkar bagaimana golongan 1% ini secara sedar membentuk realiti mereka, dan bagaimana anda juga boleh beralih dari menjadi penonton pasif kepada menjadi pencipta bersama yang disengajakan dalam hidup anda. Bersedia untuk mengubah segala-galanya yang anda fikir anda tahu tentang realiti. Penyelesaian kepada kehidupan yang seolah-olah rawak dan di luar kawalan adalah satu kebenaran yang radikal, tetapi amat berkuasa. Keadaan dalaman anda mencipta dunia luaran anda, bukan sebaliknya. Mari kita pecahkan konsep ini. Dalam fizik kuantum, kita belajar bahawa segala-galanya di alam semesta ini adalah tenaga. Kerusi yang anda duduk, udara yang anda sedut, dan tubuh badan anda sendiri, semuanya pada dasarnya adalah getaran tenaga pada frekuensi yang berbeza. Fikiran dan emosi anda juga adalah tenaga. Fikiran yang penuh dengan rasa takut, ragu-ragu dan kekurangan bergetar pada frekuensi yang rendah. Manakala fikiran dan perasaan yang penuh dengan kasih sayang, kesyukuran dan kegembiraan bergetar pada frekuensi yang jauh lebih tinggi. Alam semesta tidak menilai siaran anda sebagai baik atau buruk. Ia tidak mendengar kata-kata yang anda ucapkan. Ia merasakan dan bertindak balas terhadap frekuensi yang anda pancarkan. Bayangkan diri anda sebagai menara radio. Realiti yang anda inginkan, kesihatan yang baik, hubungan yang harmoni, kelimpahan rezeki, semuanya sudah wujud sebagai stesen radio yang berbeza, bersiaran pada frekuensi tertentu. Anda tidak perlu mencipta stesen radio itu dari awal. Ia sudah ada di sana. Tugas anda adalah untuk menala penerima anda, iaitu diri anda, ke frekuensi stesen tersebut. Bagaimana anda melakukannya? Dengan menjana perasaan dan keadaan dalaman yang sepadan dengan realiti itu, di sini dan sekarang. Inilah kesilapan asas yang dilakukan oleh 99% orang. Mereka menunggu dunia luar berubah terlebih dahulu sebelum mereka membenarkan diri mereka berasa gembira, bersyukur atau selamat. Mereka berkata, apabila saya dapat pekerjaan itu, barulah saya akan rasa berjaya. Apabila saya bertemu pasangan yang tepat, barulah saya akan rasa disayangi. Ini adalah formula yang terbalik. Alam semesta berfungsi seperti cermin. Ia tidak boleh menunjukkan kepada anda pantulan wajah yang tersenyum jika anda terus berkerut dahi di hadapannya. Anda mesti menjana senyuman itu terlebih dahulu. Anda mesti menjana frekuensi dalaman terlebih dahulu.
dan kemudian cermin realiti akan memantulkannya kembali kepada anda tanpa gagal. Jadi, jika konsep ini begitu mudah, mengapa tidak semua orang melakukannya? Mengapa begitu sukar untuk mengekalkan keadaan dalaman yang positif apabila realiti luaran kelihatan begitu mencabar? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, minda separa sedar. Ahli neuroscience memberitahu kita bahawa sehingga 95% daripada kehidupan seharian kita, tindakan, pemikiran dan reaksi emosi kita dijalankan secara automatik oleh program-program dalam minda separa sedar. Minda separa sedar ini seperti cakera keras, gergasi yang telah merekodkan setiap pengalaman, setiap emosi dan setiap kepercayaan yang terbentuk sejak kita kecil. Ia tidak berfikir secara logik. Ia adalah minda yang berasaskan emosi dan tabiat. Jadi, anda boleh membaca 100 buku tentang pemikiran positif dan mengulangi afirmasi sepanjang hari. Tetapi, jika program separa sedar anda berjalan pada frekuensi kekurangan, ketakutan atau rasa tidak layak, ia akan sentiasa mengatasi usaha sedar anda. Ia seperti cuba menanam taman bunga di atas tanah yang penuh dengan rumpai beracun. Usaha intelek sahaja tidak mencukupi. Transformasi sejati berlaku apabila kita melangkaui minda analytical dan mula memprogram semula minda separa sedar itu sendiri. Identiti anda, siapa yang anda percaya diri anda, terikat rapat dengan program-program ini. Jika anda telah menghabiskan 30 tahun hidup anda berasa cemas tentang wang, maka kebimbangan itu telah menjadi sebahagian daripada identiti anda. Minda dan badan anda telah menjadi biasa dengan keadaan kimia kebimbangan itu. Apabila anda cuba untuk berasa berkelimpahan, seluruh sistem anda akan memberontak kerana ia terasa asing dan tidak dikenali. Inilah sebabnya mengapa perubahan sejati memerlukan lebih daripada sekadar pemikiran. Ia memerlukan penjelmaan. Ia adalah proses mengajar badan anda secara emosi bagaimana rasanya hidup dalam realiti baru itu, sehingga ia menjadi keadaan biasa yang baru bagi anda. Di sinilah kita beralih daripada teori kepada amalan. Kunci untuk memprogram semula minda separa sedar dan mengubah frekuensi anda bukanlah dengan berfikir lebih keras, tetapi dengan merasa lebih mendalam. Ini dipanggil penjelmaan atau embodiment. Daripada hanya memvisualisasikan matlamat anda sebagai filem di kepala anda perlu merasai realiti itu di dalam badan anda sekarang. Tutup mata anda sejenak. Fikirkan tentang satu perkara yang anda benar-benar inginkan. Mungkin ia adalah kesihatan yang bertenaga atau mungkin ketenangan fikiran. Sekarang, jangan hanya fikirkan tentangnya. Tanyalah pada diri anda, bagaimana rasanya jika saya sudah memiliki ini? Bagaimana saya akan berdiri? Bagaimana saya akan bernafas? Adakah bahu saya akan lebih rileks? Adakah akan ada senyuman di wajah saya? Rasakan sensasi fizikal itu sekarang. Biarkan setiap sel dalam badan anda berendam dalam emosi realiti yang telah tercapai itu. Kesyukuran, kelegaan, kegembiraan. Apabila anda melakukan ini, anda sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Anda sedang mengubah keadaan biokimia badan anda. Anda sedang mengajar badan anda untuk hidup dalam masa depan yang anda inginkan pada masa sekarang. Ini bukan sekadar angan-angan. Ini disokong oleh sains. Dalam fizik kuantum terdapat kesan pemerhati atau observer effect yang menunjukkan bahawa tindakan memerhati ataupun memberi tumpuan kepada sesuatu boleh mengubah sifat fizikalnya. Kesedaran anda secara literal mempengaruhi medan tenaga dan jirim. Apabila anda meletakkan kesedaran dan perasaan anda pada potensi masa depan, anda sedang menarik potensi itu dari alam kemungkinan ke dalam realiti 3D anda. Lebih jauh lagi, bidang epigenetik menunjukkan bahawa keadaan emosi kita boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu.
Dengan mengamalkan emosi yang tinggi seperti kesyukuran dan kasih sayang, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada DNA anda yang boleh membawa kepada perubahan fizikal yang sebenar dalam kesihatan dan kesejahteraan anda. Jadi, amalan ini bukan sekadar latihan minda. Ia adalah proses penentukuran semula seluruh diri anda, minda, badan dan tenaga untuk menjadi padanan getaran kepada realiti yang anda pilih. Sekarang mari kita mendalami konsep ini dengan lebih lanjut. Salah satu aspek yang paling membebaskan dalam pemahaman ini ialah anda tidak mencipta realiti baru dari ketiadaan. Setiap kemungkinan realiti yang boleh anda bayangkan sudah wujud sebagai satu set frekuensi dalam medan kuantum. Ada versi diri anda yang sihat, kaya dan bahagia sepenuhnya. Versi diri itu sudah wujud sebagai satu potensi. Tugas anda bukanlah untuk berjuang dan berusaha keras untuk membina realiti itu, tetapi untuk menala diri anda ke frekuensinya dan membenarkannya muncul. Di sinilah perbezaan penting antara niat dan keterikatan muncul. Niat yang jelas yang datang dari tempat keutuhan dan kepercayaan menghantar isyarat yang koheren dan kuat ke alam semesta. Apabila anda menetapkan niat untuk kesihatan yang baik dan kemudian melepaskannya dengan penuh kepercayaan, anda sedang menyiarkan frekuensi, saya sudah sihat. Anda beroperasi dari keadaan akhir yang diinginkan. Sebaliknya, keterikatan ataupun attachment datang dari tempat ketakutan dan kekurangan. Apabila anda terikat pada hasil tertentu, sentiasa memeriksa sama ada ia sudah berlaku, berasa cemas jika ia tidak muncul, anda sebenarnya sedang menyiarkan frekuensi yang sangat kuat tentang ketiadaannya. Anda memberitahu alam semesta, saya tidak mempunyai ini dan saya takut saya tidak akan mendapatkannya. Alam semesta sebagai cermin yang sempurna hanya akan memantulkan kembali kepada anda lebih banyak situasi yang mengesahkan kekurangan itu. Inilah yang dipanggil ketidakselarasan atau incoherence. Apabila fikiran anda mengatakan satu perkara, saya mahu kelimpahan, tetapi hati dan emosi anda merasakan kekurangan dan ketakutan, siaran anda menjadi bercelaru dan lemah. Fikiran anda menekan pedal minyak, tetapi emosi anda menekan brek. Untuk mencipta dengan berkesan, fikiran, emosi dan tindakan anda mesti selaras. Mereka mesti menyanyikan lagu yang sama. Dan lagu yang paling berkuasa adalah lagu yang dinyanyikan oleh hati. Kajian neuroscience menunjukkan bahawa medan elektromagnetik jantung adalah beribu kali lebih kuat daripada otak. Perasaan anda adalah doa yang sebenar. Apabila anda boleh menyelaraskan niat yang jelas di dalam fikiran anda dengan emosi yang tinggi di dalam hati anda menjadi magnet kuantum yang sangat berkuasa, menarik pengalaman yang sepadan dengan siaran koheren anda. Jadi, bagaimana kita mengintegrasikan amalan ini ke dalam kehidupan seharian? Ia bermula dengan mengubah hubungan anda dengan masa lalu dan masa kini. Ramai di antara kita terperangkap oleh cerita masa lalu. Kita percaya bahawa pengalaman lepas menentukan siapa kita dan apa yang mungkin untuk kita. Tetapi kebenarannya ialah kejadian masa lalu tidak mempunyai kuasa ke atas anda, melainkan anda terus memberinya tenaga melalui perhatian dan emosi anda. Anda tidak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tetapi anda boleh mengubah sepenuhnya makna yang anda berikan kepadanya. Ini adalah alkimia dalaman. Ambil satu pengalaman yang menyakitkan dari masa lalu anda. Daripada melihatnya sebagai bukti kekurangan atau kegagalan anda, tanyalah diri anda, apakah hikmah yang saya perolehi dari sini? Bagaimana pengalaman ini menjadikan saya lebih kuat, lebih bijak atau lebih berbelas kasihan? Dengan mengekstrak kebijaksanaan, anda mengubah tenaga cerita itu dari beban menjadi aset. Anda menetralkan cas emosinya dan membebaskan tenaga yang terperangkap,
yang kemudiannya boleh anda gunakan untuk mencipta masa depan anda. Begitu juga cara kita berurusan dengan penentangan dalaman. Apabila anda cuba untuk merasa berkelimpahan tetapi perasaan tidak layak muncul, jangan melawannya. Jangan menghukum diri anda kerana merasakannya. Penentangan itu bukanlah musuh anda. Ia adalah utusan. Ia adalah bahagian diri anda yang terluka, yang menunjukkan kepada anda program lama yang perlu disepadukan dan disembuhkan. Dekati ia dengan rasa ingin tahu, bukan penghakiman. Tanyakan kepadanya, apakah yang kamu cuba lindungi saya daripadanya? Apakah kepercayaan yang mendasari perasaan ini? Dengan membawa kesedaran dan kasih sayang kepada bahagian-bahagian ini, anda membenarkan mereka untuk berintegrasi, bukan menindasnya. Saya mahu anda mencuba ini hari ini. Setiap kali anda merasakan emosi yang tidak selesa, berhenti sejenak. Letakkan tangan anda di hati, bernafas dan hanya akui kehadirannya tanpa perlu mengubahnya. Katakan, saya lihat kamu, saya rasa kamu. Terima kasih kerana menunjukkan kepada saya apa yang perlu disembuhkan. Dengan melakukan ini, anda mula menjadi tuan kepada dunia dalaman anda, bukannya hamba kepadanya. Kongsikan di ruangan komen di bawah. Apakah satu hikmah yang anda perolehi dari pengalaman masa lalu yang mencabar? Salah satu cabaran terbesar dalam perjalanan ini ialah apa yang berlaku selepas anda melakukan amalan ini. Anda bermeditasi, anda merasakan keadaan baru itu, anda berasa hebat dan kemudian anda membuka mata dan realiti 3D anda masih kelihatan sama. Di sinilah keraguan mula meresap masuk. Di sinilah kebanyakan orang menyerah. Adalah penting untuk memahami bahawa terdapat masa jeda, lag time, antara perubahan frekuensi anda dan manifestasi fizikalnya. Medan kuantum bertindak balas serta-merta, tetapi ia mengambil masa untuk tenaga itu memejal menjadi jirim dalam dunia fizikal kita yang lebih padat. Tempoh ini adalah ujian terbesar anda. Ia adalah ujian untuk melihat sama ada anda benar-benar percaya pada realiti yang tidak kelihatan lebih daripada apa yang anda lihat dengan mata fizikal anda. Adakah anda akan terus memegang frekuensi kesihatan yang bertenaga walaupun badan anda masih menunjukkan simptom? Adakah anda akan terus memegang frekuensi kelimpahan walaupun akaun bank anda belum berubah? Ini adalah jambatan iman. Anda perlu jatuh cinta dengan perasaan realiti masa depan anda sehingga anda tidak lagi peduli sama ada ia telah muncul atau tidak, kerana anda sudah pun merasai kegembiraannya secara dalaman. Keraguan adalah frekuensi yang sangat kuat. Ia seperti cuba mendengar stesen radio kegemaran anda sambil ada orang lain yang memainkan bunyi statik yang kuat di sebelah anda. Ia membatalkan isyarat anda. Apabila keraguan muncul, dan ia pasti akan muncul, jangan panik. Akui ia. Kemudian secara sedar pilih semula. Bawa kembali perhatian anda kepada perasaan yang anda inginkan. Ingat kembali bagaimana rasanya berada dalam keadaan itu. Ini bukan tentang kesempurnaan. Ia adalah tentang konsistensi. Ia adalah tentang kembali ke keadaan baru anda berulang kali setiap hari sehingga ia menjadi keadaan dominan anda. Setiap kali anda memilih untuk merasakan kesyukuran walaupun keadaan tidak sempurna, anda sedang membina otot kreatif anda. Anda sedang memberitahu alam semesta dan badan anda, inilah diri saya yang sebenar sekarang. Anda tidak lagi menunggu realiti untuk memberi anda kebenaran untuk merasa baik. Anda mengambil kuasa anda kembali dengan memutuskan untuk merasa baik terlebih dahulu. Dan dari ruang kuasa itu, realiti tidak mempunyai pilihan lain selain berubah untuk sepadan dengan anda. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini. Kita telah belajar bahawa realiti luaran kita adalah cerminan langsung frekuensi dalaman kita. Kita telah memahami bahawa
Kunci kepada perubahan bukanlah dengan berfikir lebih keras, tetapi dengan merasa lebih mendalam melalui penjelmaan. Kita telah membezakan antara niat yang berkuasa dan keterikatan yang berasaskan kekurangan. Dan kita telah menemui cara untuk mengubah masa lalu kita dan bekerja dengan penentangan kita. Mesej utamanya adalah ini: anda jauh lebih berkuasa daripada yang anda telah diajar untuk percaya. Kuasa anda tidak terletak pada usaha keras ataupun memanipulasi dunia luar. Kuasa sejati anda terletak pada keupayaan untuk menguasai keadaan dalaman anda di sini dan sekarang. Setiap saat adalah satu peluang baru. Setiap nafas adalah peluang untuk memilih frekuensi yang berbeza. Anda boleh memilih untuk terus menyiarkan program-program lama dari masa lalu, program ketakutan, keraguan dan kekurangan. Atau anda boleh membuat pilihan yang berani untuk mula menyiarkan frekuensi dari masa depan yang anda inginkan. Anda boleh memilih untuk merasakan kesyukuran sekarang sebelum ada sebab untuk bersyukur. Anda boleh memilih untuk merasakan keutuhan sekarang sebelum semua kepingan teka-teki berada di tempatnya. Ini adalah peralihan dari kesedaran mangsa kepada kesedaran pencipta. Mangsa menunggu dunia luar untuk menentukan perasaan mereka. Pencipta menggunakan perasaan mereka untuk menentukan dunia luar mereka. Kuasa ini sentiasa ada dalam diri anda. Ia tidak pernah hilang. Anda mungkin hanya terlupa cara untuk menggunakannya. Jadi, panggilan saya kepada anda hari ini adalah untuk mengingati. Ingatlah siapa anda sebenarnya, makhluk bertenaga yang berkuasa, pencipta bersama dalam tarian kosmik ini. Komitmen pada amalan ini. Jadikan penguasaan keadaan dalaman anda sebagai keutamaan nombor satu anda. Kerana apabila anda mengubah dunia dalaman anda, dunia luaran anda mesti dan akan berubah. Ia adalah undang-undang alam semesta. Jika video ini memberi inspirasi kepada anda, sila kongsikannya dengan seseorang yang mungkin memerlukannya. Langgan saluran ini untuk lebih banyak kandungan yang direka dengan penuh niat, kasih sayang dan keprihatinan untuk menyokong perjalanan anda dalam mengingati kebenaran diri anda. Mulakan hari ini. Sekarang, pejamkan mata anda dan rasailah